Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abu Salamah, katanya, saya selalu bermimpi, kerananya saya menggigil, demam, cuma saya tidak diselimuti. Sehinggalah saya bertemu Abu Qatadah. Saya sebutkan perkara itu kepadanya. Maka beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi yang baik itu daripada Allah dan mimpi buruk daripada syaitan. Apabila seseorang daripada kamu bermimpi buruk yang tidak disenanginya, maka hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya 3 kali dan berlindung dengan Allah daripada keburukan mimpinya itu, kerana ia tidak akan memudaratkannya atau menjejaskannya. Seterusnya beberapa hadis ini lebih kurang lagu tu je, cuma lafaz dia berbeza. Misalnya sebahagiannya ada sebut yang mana semuanya memberi makna cium, ludah, alah kiri. Bila bangun daripada tidurnya, berapa kali ta'awud itu, minta berlindung itu dengan Allah. Di dalam riwayat selepas tu ada sebut 3 kali. Lepas tu dalam beberapa riwayat selepas tu ada sebut juga, dia kata mimpi beratlah, lebih berat rasanya daripada memikul bukit. Tapi lepas pada dengar hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah itu, dia kata saya tak kisahlah, tak hiraukan apa yang dilihatnya dalam mimpi itu. Dalam riwayat selepas tu pula, dia ada sebut kena beralih ataupun pusing tubuh tu. Pusing tubuh, bukan sekadar ludah saja, tapi pusing tubuh. Yang ni kalau dia tadi mengiring sebelah kanan, dia mengiring ke kiri pula. Begitulah juga sebaliknya, kalau dia terlentar, dia cuba pusing ataupun beralih tempat ke, tu juga antara panduannya. Dalam riwayat selepas tu lagi, dia sebut kalau mimpi hak tak molek, jangan royak kepada siapa-siapa. Ada tambahan, kalau dia mimpi molek, dia hendaklah bergembira, dan jangan royak kecuali kepada orang yang disenanginya. Kepada musuh ataupun orang yang tidak suka kepada kita, jangan sekali-kali kita royak. Dan dia sebut kalau mimpi hak tak molek, bangun, semaya. Ada sebut, bukan sekadar ludah saja, siup balik kiri saja, ubahkan kedudukan tidur tu saja, tetapi semaya. Ada juga sebut. Dan jangan royak kepada orang. Hak mula-mula tu dia sebutkan keadaan, perasaan seseorang tu kalau mimpi. Memanglah itulah, kalau mimpi molek, hak menyukakan, kita pun jadi ceria, jadi sukalah, gembiralah. Tapi kalau mimpi tu tak molek, ada kalanya kesan mimpi tu dalam jaga kita ni memang berat, menggigil. Dan perasaan tu pun murung, dalam keadaan bimbang. Itu perasaan manusia lah. Inilah yang berlaku kepada Abu Salamah. Abu Salamah ni siapa? Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, anak pada Abdurrahman bin Auf. Dia sebut kepada Abu Qatadah. Abu Qatadah rakyat lagu tu dia ada dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakyat, ar-ru'ya minallah, mimpi itu daripada Allah. Maksud mimpi di sini, ru'ya di sini, ialah mimpi yang baik, sebagai sesuatu yang istimewa, sebagai beradab dengan Allah. Mimpi yang buruk itu daripada syaitan, padahal hakikatnya daripada Allah juga, tapi oleh kerana syaitan menjadi penyebabnya. Dan dari satu segi, kalau kita sebut Allah, takut salah faham, padahal hakikatnya Allah juga. Yang buat syaitan pun Allah juga. Sebab itu sebab disebutkan daripada syaitan, sebab dia suka, syaitan itu suka, tetapi pada hakikatnya Allah Subhanahu taala berlaku dengan izin Allah Subhanahu taala berlaku. Kalau mimpi tak molek, kalau mimpi molek, dia tak ada sebut apa-apa. Tak ada kata semaya, bangun, sujud syukur kau apa, tak ada. Sebab apa? Ini perlu dihilangkan. Kalau tidak hilang, mengganggu kehidupan kita. Bila mimpi, ludahlah ke sebelah kiri bila sedar. Kalau tidak sedar, tak boleh kau baca, tak boleh kau buat gini, ludah. Boleh, buatlah setakat mana yang kita boleh. Cumanya kalau kita tak sedar, boleh jadi ludah tu banyak. Tak apa, yang pentingnya balik kiri, sebab dia sesuai dengan balik kiri itu. Kira-kiranya dia main tu balik kiri, sebab dia suka mengiring kan. Kita ludah balik kiri sebagai menghina dia dan menyakiti dia, padahal kita tidak tahu kan daripada syaitan atau daripada gapo. Sebab adalah ada yang kemudian dia ada sebut berapa ada yang baik daripada Allah, hak molek daripada syaitan, ada juga daripada bisikan jiwa. Hak tu mana kita nak tahu? Tak tahu pun tak apa, kita buat gitu supaya kita lebih berhati-hati. Bila kita buat gitu, tidak akan memudaratkan, tak akan jadi.
Ini langkah ataupun satu cara yang Nabi SAW ajar kepada kita. Lagu mana kita nak mengatasi benda ni? Hak ni pun nak menghilangkan kekotoran mimpi tu dengan cara buat ni. Ini ada beberapa cara, iaitu kalau kita tengok pada keseluruhan hadis. Yang pertama, ludah ataupun tiup ki. Yang kedua, ta'awud. Baca a'udzubillahi minasyaitan. Sekurang-kurang nak tambah a'udzubillahi minasyaitanirrajim pun tak apa juga. Yang ketiga, tukar kedudukan kita tu. Kedudukan kita kalau kita terletak mesti alah kanan ke, ataupun kalau perlu bangun ke dulu, berjalan ke dulu, beralih tempat. Tidur tu sebelah lagi ke. Itu ada faedahnya. Yang keempatnya, sembahyang. Itu langkah-langkah yang boleh diambil oleh seseorang itu apabila dia bermimpi yang tidak baik. Sebab apa? Dia akan lari jauh, dia tidak akan mari dekat kita. Kalau kita tidak buat semua, buat sebahagian yang tersebut di dalam hadis ni, kepada dah tak apa. Itu bergantung kepada kita lah. Tengok, kalau nampak rasa takut benar, berat benar, mungkin perlu buat semua. Kalau tidak berat benar, pada setengah-setengah saja. Itu bergantung kepada keadaan kita lah, kita sendirilah. Tengok keadaan kita. Ataupun kita mimpi dah, lepas tu mimpi pun banyak kali mimpi dah ganggu. Boleh jadi molek kita buat semua. Maksud sabda Nabi SAW, ia tidak akan memudaratkan. Kalau dia buat gitu, tidak akan memudaratkan. Ini benda ni kita tak tahu tu. Nabi SAW jadilah kita tahu. Sebab apa? Allah SWT telah menjadikan apa yang Nabi ajarkan sebagai sebab untuk keselamatannya daripada apa yang tidak diingininya, yang telah dia mimpi itu. Tuhan jadikan sebab. Hak ni baca ayat tadi, buat seperti tadi adalah sebab kepada tidak berlaku. Kalau tidak buat begitu, mungkin berlaku. Mungkin berlaku. Ini sebagai sebab. Dan dengan berlindung, dengan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitan wa min syarriha. Kalau nak tambah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Betul apa? A'udzubillahi minasyaitan wa min syarriha, dan daripada keburukan mimpi itu. Hak kita tengok tu. Kalau buat semua tu, walaupun kita kata tak adalah dalam keadaan yang berbeza, ataupun kalau kita mimpi sikit pun dah kita nak buat semua kali tu. Kau molek dah muka Nabi ajar belaka. Dia tidak kata kalau kuat, kalau teruk kamu barulah kamu buat semua. Tak ada. Cuma itu pendapat. Dia nak tahu salah satu tanda mimpi ni mimpi yang tidak berasas. Hak mengangguk lah kita panggil. Dia mudah lupa. Tak ada berapa minggu lupa, berapa hari lupa dah. Kalau mimpi hak betul, lama ingat. Tak cara molek ke tak molek, lama. Dalam ingatan kita tu lama. Dan banyak lagi lah panduan yang diberikan oleh ulama. Antaranya dalam keadaan kita ada, bagi kita orang Islam lah, bukan bermakna mimpi orang kafir tak boleh kira. Dah. Tetapi bagi kita orang Islam lebih-lebih lagi lah. Kalau dalam keadaan kita ada ismaiyah, cara kita tidur tu mengikut sunnah Nabi, lebih tepat. Dan kita tidur tu, yang kita tidur tu pula tidak dalam keadaan tekanan. Ada tekanan ke apa dia? Nak kencing kau sangat. Dalam keadaan tenang lah tidur tu. Dan hak lebih tepatnya hak dekat pagi, 1/3 akhir. Hak tu hak lebih tepat. Semua kaedah umum lah. Kaedah umum. Boleh jadi mengikut Imam Bukhari yang mimpi tengah hari pun boleh. Banyak juga orang Nabi mimpi tengah hari. Betul. Dia sebut dalam hadis-hadis ni antaranya, jangan royak mimpi yang tidak baik kepada siapa-siapa. Kenapa dia tak sewa royak? Sebab orang, kalau orang tak tahu, tak ambil mimpi, nak royak bagi dia. So, yang kedua, kalau dia ni orang yang tahu tak ambil mimpi, dia ni tak molek perasaannya terhadap kita, memusuhi kita, boleh jadi dia ambil kesempatan daripada mimpi itu. Mimpi itu jadi petunjuk kepada dia untuk bertindak terhadap kita. Yang ketiga, mungkin dia pandai tak ambil mimpi, tapi oleh kerana dia benci kepada kita, hak sepatutnya mimpi kita tu walaupun zahirnya nampak tak molek, sebenarnya molek. Dia pun kita ambil tak molek. Susah hatilah kita. Dengan sebab itu tak boleh royak. Bukan tak boleh royak belaka. Ada juga dalam hadis tersebut. Royak kepada orang yang kamu senangi, orang yang kamu kasih sayang. Sebab apa? Dia kalau dia tak lewat apa-apa pun dia akan menenangkan kita. Kalau dia tak lewat apa-apa, dia akan membela kita, menolong kita, meringankan beban kita. Sebab apa? Dia orang yang kita kasih, dia kasih kepada kita, meringankan keadaan kita tu. Kalau hak tak senang, kalau hak tak, kata Nabi SAW tentang mimpi yang tidak baik, jangan royak kepada siapa-siapa tu. Fasababuhu, kata dia sebabnya hikmah dia. Boleh jadi dia mentafsirkan orang yang kita royak tu, dia takbir. Tafsir tu maksudnya takbir dengan takbiran yang tidak menyenangkan, mengikut zahir dia.
hak zahir, hak mimpi. Dan tafsiran itu ada kemungkinannya, betul, ada kemungkinan. Dan berlaku seperti itu, seperti yang disebutkan itu dengan takdir Allah, boleh berlaku. Sebab apa? Mimpi-mimpi ni seperti sesuatu yang terletak di kaki burung. Hak ni nak rayaknya, ada ni atas kaki burung. Ini bahasa kiasan dalam bahasa Arab. Nak rayak dia benda ni terlalu mudah jatuh, tidak lekat. Supaya kita kata spotlah atas tanduk. Di hujung tanduk, lekat. Nak rayak sesuatu yang mudah jatuh, tidak akan lekat. Hak ni pun dia nak rayak gitulah. Mimpi ni pun benda lagu tu juga. Tidak lekat tu apa dia? Boleh jadi kita terlupa kalau kita tidak rayak kepada satu-satu orang, dan tidak boleh menjadi panduan kepada kita. Dengan sebab itu di sini hadis ni dia nak rayaknya, dia nak suruh rayak cepat. Sebab benda ni serupa sesuatu, kalau kita kata butir gandum lah, kita ada biji gandum ke biji jagung ke, hak terlekat kaki burung, mudah jatuh, dia tak lekat. Dia nak suruh rayak cepat, tapi rayak tu biar kena orang. Sebab itulah Nabi SAW bila pagi-pagi dia tanya, siapa dia ada mimpi semalam? Dia nak suruh rayak semalam. Sebab apa? Kalau kena orang, mimpi itu diceritakan dengan tepat, maka ia akan berlaku. Ia boleh menjadi panduan dan pegangan oleh kita. Jadi sekurang-kurang kita jadi beringat. Kalau nak berlaku kurang sikit. Gitulah harapannya. Jadi kita kena rayak biar kena orang. Lepas tu kalau boleh, kalau kita mimpi, kita tulis molek juz'iyat dia tu, benda-benda kah dia, takut-takut terlupa. Ni sebab hadisnya ada ayat dah, mimpi itu seperti sesuatu di atas kaki burung. Dia ada ayatnya benda tak lekat, mudah hilang, mudah terlupa. Ataupun kita tidak lupa semua lupa, ada beberapa bahagian dia. Bahagian-bahagian itu penting. Lepas tu dalam hadis ni Nabi SAW kata, sesiapa yang mimpi molek, maka hendaklah dia bergembira. Kalau dia mimpi molek, dia suka. Dan jangan dia cerita kepada siapa-siapa kecuali kepada orang yang dia senangi. Kena cari orang yang memang mahukan kebaikan kita.